Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Izara Sofia, pemberita radio dan TVPSS seutama. Berita utama hari ini ialah tentang penganjuran program Monster Galaxy Card Academia League 2025 yang berlangsung dengan penuh meriah di SK Selayar Utama. Ayuh kita saksikan secara langsung bersama Raja Nur Iman dan Khaira, wartawan cilik seutama di Lembayung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Nur Iman Khalisa binti Raja Muhammad Hafizul dari kelas 6 Setia. Dan saya Karen Izara dari kelas 6 Setia. Wartawan cilik dari radio dan TVPSS seutama. Hari ini kami bersiaran dari Sekolah Kebangsaan Selayar Utama sebelah satu program yang sangat dinanti-nantikan oleh semua murid, iaitu Monster Galaxy Card Academia League 2025. Program Monster Galaxy Card Academia League ini adalah satu pertandingan di mana para pelajar bersaing menggunakan kad-kad Monster Galaxy. Liga ini disertai oleh semua sekolah di seluruh Malaysia dan setiap sekolah akan menghantar wakil untuk dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dan para pemenang dapat mara ke kejohanan akhir Academia League yang akan berlangsung pada Disember 2025 ini. Seawal pagi, suasana di sekolah amat meriah dengan kehadiran peserta, guru dan warga sekolah yang tidak sabar menantikan pertandingan bermula. Sekolah SK Selayar Utama merupakan antara sekolah terpilih yang dikunjungi oleh pasukan Monster Galaxy dalam jelajah ke pelbagai negeri bagi menjayakan pertandingan ini. Sorakan semangat daripada rakan-rakan turut kedengaran, menjadikan dalam sekolah begitu hidup dengan gelak tawa dan sorakan galakan. Bagi murid yang tidak menyertai pertandingan, mereka turut berpeluang menyertai sesi ceramah motivasi serta beramah mesra dengan maskot Monster Galaxy yang menceriakan suasana. Program anjuran pasukan Monster Galaxy Card ini diadakan bagi mencukir bakat, kemahiran berfikir secara strategik serta memupuk semangat kesukanan dalam kalangan murid sekolah rendah di seluruh Malaysia. Murid-murid kelihatan teruja menyusun kad Monster Galaxy masing-masing sambil berbincang strategi untuk menewaskan lawan. Bersama saya sekarang, wakil pengajar program ini, Encik Syafiq. Assalamualaikum Encik Syafiq. Waalaikumsalam. Encik Syafiq, boleh Encik Syafiq jelaskan sedikit tak tentang program Monster Galaxy Card Academia League ini? Boleh. Okey, sebenarnya program Monster Galaxy Card Academia League ini adalah satu program sekolah menentang sekolah. Jadi untuk program ini kami mengajukan satu pertandingan bermain kad. Dan di sini kami mencari 4 wakil pelajar yang akan mewakili sekolah ini untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Akan ada sekolah dari Melaka, Johor, Kuala Lumpur dan sewaktu dengannya lah. Dan objektif sebenar program ini diadakan adalah kami ingin menyerapkan satu semangat di mana pelajar boleh bermain dan belajar pada masa yang sama. Bermain sambil belajar. Kerana melalui permainan Monster Galaxy Card itu sendiri, pelajar akan berfikir secara kreatif. Kerana di kad tersebut, pelajar perlu mengira dengan cepat dan pada masa sama, mereka perlu membaca efek-efek yang ada di kad tersebut untuk mengatur strategi dan menang pertarungan tersebut. Dan apa yang kami harapkan di sini, melalui permainan Monster Galaxy Card ini, kami dapat melahirkan lebih ramai pelajar yang berdaya saing, yang ingin bermain secara sihat dan pada masa sama mengisi masa lapang untuk bermain kad inilah secara santai. Terima kasih Encik Syafiq. Sama-sama. Nah, satu untuk awak dan satu untuk awak. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Assalamualaikum dan majulah Sukaminda untuk semua. Secara keseluruhannya, program Monster Galaxy Card Academia League 2025 telah berjaya mencipta suasana meriah dan penuh semangat di SK Selayar Utama. Program seperti ini bukan sahaja menghiburkan tapi juga berjaya membina keyakinan diri dan daya saing positif dalam kalangan murid. Saya Izara Sofia melaporkan untuk BTPSS Utama. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.